hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri diiringi Div-Div Kehormat. Dan dipersilakan Yang Amat Datuk Seri menyaksikan persembahan syugaat oleh Persatuan Kulineri Malaysia yang mempamerkan kreativiti, inovasi dan kemahiran tinggi dalam bidang Tibet kulineri. Dan dijemput Yang Amat Datuk Seri untuk memecahkan syugaat sebagai simbolik program. Dan untuk makluman, ia merupakan seni kemahiran daripada Fantastic Pastry Negeri Perak. Dan bagi menzahirkan semangat patriotisme dan cintakan negara, majlis mempersilakan para hadirin untuk berdiri tegak, sama-sama menyanyikan lagu Negaraku diikuti lagu Kebesaran Negeri Perak, seterusnya bacaan ikrar Rukun Negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita anda mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil
di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikra. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan. Hadirin dipersilakan duduk. Dan untuk makluman, bacaan ikrar rukun negara sebentar tadi adalah daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson Ipoh, dipimpin oleh Muhammad Nazrin bin Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, berikan tepukan. Yang berhormat Datuk Khairuddin bin Abu Hanifah, Pengurusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Perak, mewakili Yang amat berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan. Yang berhormat Tuan Wong Kah Woh, Timbalan Menteri Pendidikan. Yang berusaha Datuk Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan. Yang berusaha Encik Endrin Eng, Pengarah Pusat Aspirasi Anak Perak Pasak. Yang berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Mokhtar, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan media, guru, pelajar serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama hadir bagi majlis perasmian Jelajah MTVET Negeri Perak tahun 2026 pada hari yang penuh bermakna ini. Majlis pada hari ini telah menghimpunkan pelbagai institusi latihan kemahiran, agensi kerajaan, pemain industri dan masyarakat dalam usaha memperkukuh pendidikan serta pembangunan TVET sebagai pemacu masa depan negara. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. TVET kukuh penyuluh ilmu, mahir gemilang bina masa hadapan. Pergi ke dusun memetik kelapa, singgah sebentar di hujung titi. Anak muda berkemahiran sentiasa berjaya, menjadi aset bangsa penuh bererti. Dan bagi memberkati perjalanan majlis kita pada hari ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha Encik Nur Faizal bin Abdul Muttalib, Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, setinggi-tinggi kesyukuran kami panjatkan ke hadrat-Mu kerana dengan limpah rahmat dan izin-Mu jua, maka pada hari yang penuh bermakna ini kami dapat berhimpun dalam majlis perasmian Jelajah AIM TVET Negeri Perak tahun 2026 dalam suasana aman, harmoni dan penuh keberkatan. Ya Allah, Ya Tuhan kami merafakkan doa memohon keberkatan-Mu ke atas majlis yang mulia ini. Kurniakanlah kesejahteraan, kesihatan yang baik, ketenangan fikiran serta perlindungan-Mu kepada para pemimpin kami yang hadir bersama kami pada hari ini. Ya Allah, Ya Karim, Kau limpahkanlah petunjuk, kebijaksanaan dan kekuatan kepada mereka dalam memimpin negara ke arah kemajuan, kestabilan serta kesejahteraan rakyat seluruhnya. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, sesungguhnya program Jelajah AIM TVET ini dilaksanakan demi memperkasa pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional, melahirkan generasi berkemahiran tinggi, berdaya saing, kreatif dan inovatif. Maka kami memohon kepadamu, Ya Allah, berkatilah usaha ini, permudahkan segala perancangan, satukan hati-hati kami dalam menjayakan agenda pembangunan pendidikan negara. Kurniakanlah kepada anak-anak muda kami ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, semangat daya cipta dan kecermelangan dalam bidang teknologi, inovasi dan kemahiran, agar mereka menjadi pewaris negara yang mampu memacu Malaysia ke persada dunia. Ya Allah, Ya Latif, jadikanlah negara Malaysia ini aman, makmur dan dirahmati. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk perpecahan, bencana, fitnah serta perkara-perkara yang merosakkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Ya Allah, kami juga memohon agar majlis pada hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan mendapat keberkatan daripada-Mu dari awal hingga ke akhirnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri, hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan persembahan roti canai terbang yang akan memperlihatkan kepakaran, kreativiti serta seni dalam bidang kulineri tempatan. Ayo kita saksikan.
Pikirkan orang nanti peluang kita hilang, kita tinggal duit tambang untuk kita balik mula. Wahai temanku, apa ditunggu? Tunaikan dulu kewajibanmu. Ingat dahulu janji-janjimu. Warung kopi nasi lemak, roti bakar, roti canai dari tapak. Di mana tapak bila nak buka? Bukan di Starbucks, mungkin di Gombak. Tak sampai ke arah kita nak letak. Kursi meja pinjaman, kopi jawab, siung belakang warung tolak. Warung kopi nasi lemak, roti bakar, roti canai dari tapak. Di mana tapak bila nak buka? Bukan di Starbucks, mungkin di Gombak. Tak sampai ke arah kita nak letak. Kursi meja pinjaman, kopi jawab, siung belakang warung tolak. Teo Bengso, kurang mana deh? Ya, begitulah roti canai terbang adik Adli Nur Iman bin Ahmad, berusia 12 tahun, dari Sekolah Kebangsaan Seri Manjung, pencapaian akademik 9A UPKK tahun 2025, dan dari usia 7 tahun sudah pandai tebak roti canai. Manakala pencapaian lain adalah pernah dijemput untuk mengadakan persembahan di Jakarta, Indonesia. Juga pernah dijemput sebagai tetamu khas oleh Astro, TV3, TV9, Radio Era, bernama Metro dan juga platform media sosial. Juga dilantik sebagai duta produk oleh KL Food Trading dan penerima anugerah tokoh media di sekolah. Berikan tepukan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, hadirin yang budiman, bagi pembuka ucapan, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Khairuddin bin Abu Hanifah, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Perak, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Haji Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Tuan Wong Kah Wong, Timbalan Menteri Pendidikan. Yang Berusaha Datuk Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Cik Endren Eng, Pengarah Pusat Aspirasi Anak Perak. Cik Zulkifli bin Muhammad Mota, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan media, guru-guru, para pelajar serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dulu saya ingin menyampaikan salam takzim daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani Muhammad, Menteri Besar Perak. Beliau memohon maaf kerana tidak dapat bersama pada majlis kita pada hari ini atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Sukacita saya meneruskan majlis ini dengan membacakan teks ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya jua kita dapat bersama-sama hadir menjayakan program jelajah MTVET peringkat negeri Perak pada hari ini. Bagi pihak Kerajaan Negeri Perak, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, merangkap pengerusi Majlis TVET Negara atas kesudian bersama-sama kita bagi penyempurnaan perasmian majlis ini. Kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja amat besar maknanya kepada kami, sekaligus memperlihatkan perhatian dan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuhkan agenda TVET sebagai antara tunjang penting pembangunan bakat negara.
Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, hadirin yang saya hormati sekalian. Perak pada hari ini sedang berada dalam fasa pembangunan yang cukup penting. Melalui Pelan Perak Sejahtera 2030, kerajaan negeri memberi tumpuan kepada usaha membina ekonomi negeri yang lebih kukuh, mampan dan mampu memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Bagi kerajaan negeri, pembangunan ekonomi tidak boleh bergerak secara terpisah daripada pembangunan bakat. Pelaburan, kawasan industri, infrastruktur dan projek pembangunan hanya akan memberi kesan yang lebih bermakna sekiranya anak-anak tempatan turut bersedia mengisi peluang yang terbuka. Sebab itu, agenda TVET diberi perhatian serius sebagai persediaan negeri membina tenaga kerja tempatan yang mahir dan mampu memenuhi keperluan industri. Inilah antara asas penting kepada hasrat Perak untuk memperkukuhkan kedudukannya sebagai koridor TVET negara menjelang tahun 2030. Ketika ini, Perak sedang membangunkan 5 nod pertumbuhan utama, iaitu Automotive High Tech Valley AHTV di Tanjung Malim, Lumut Maritime Industry City Lumek dan Perak Halal Industry Park Perak HIP di Manjung, Silver Valley Technology Park SVTP di kawasan Kinta serta Krian Integrated Green Industry Park Kigip di utara negeri. Kesemua nod pertumbuhan ini membawa harapan baharu kepada negeri. Namun harapan itu mesti disertai dengan persediaan bakat yang rapi. Kita mahu pembangunan yang berlaku di Perak membuka lebih banyak ruang pekerjaan, peningkatan kemahiran dan pendapatan kepada anak-anak negeri sendiri. Atas asas itu, kerajaan negeri telah menubuhkan Majlis TVET Negeri Perak pada tahun 2024 sebagai platform penyelarasan antara kerajaan, institusi latihan, sekolah, pemain industri dan agensi berkaitan. Penubuhan majlis ini penting supaya perancangan TVET di Perak disusun mengikut keperluan sebenar negeri dan industri. Pusat Aspirasi Anak Perak atau dikenali SPASAK pula memainkan peranan sebagai Sekretariat Majlis TVET Negeri. Melalui PASAK, pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula telah digerakkan supaya peluang TVET dapat diperluaskan kepada lebih ramai rakyat Perak. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin yang saya hormati sekalian. Dalam Belanjawan Negeri Perak 2026, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak RM7 juta kepada Sekretariat Majlis TVET Negeri Perak bagi memperkukuhkan agenda TVET. Peruntukan ini menzahirkan kesungguhan negeri untuk memastikan program latihan, pemadanan kemahiran dan kerjasama industri dapat dilaksanakan secara lebih tersusun. Sejak tahun 2022, sebanyak 12 kluster program upskilling dan reskilling telah digerakkan oleh PASAK meliputi antaranya TVET Mandula Industri, Mahir Kerja, Orang Kurang Upaya, Orang Asli, Tahfiz, Usahawan, Pelancongan dan Desa Mahir. Saya dimaklumkan sehingga kini seramai 11,969 peserta telah menerima manfaat daripada pelaksanaan 12 kluster tersebut. Ini memberi gambaran bahawa agenda TVET di Perak turut menyantuni pekerja, komuniti desa, golongan rentan, usahawan kecil dan mereka yang mahu meningkatkan keupayaan diri. Di seluruh Perak juga kita mempunyai sebanyak 161 pusat bertauliah TVET yang masih aktif berdasarkan senarai daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Daripada jumlah itu, 40 merupakan institusi TVET awam, 39 institusi TVET swasta, 10 kolej vokasional dan 72 sekolah yang menawarkan bidang TVET. Inilah kekuatan sebenar yang perlu terus diselaraskan agar jaringan TVET di negeri Perak benar-benar menjawab keperluan industri serta membuka akses latihan kemahiran kepada lebih ramai anak negeri.
Alhamdulillah, kadar kebolehpasaran graduan TVET dalam kalangan anak Perak secara konsisten melepasi paras 90% sejak tahun 2022. Bagi kerajaan negeri, angka ini bukan untuk disebut sebagai pencapaian semata-mata, sebaliknya menjadi amanah untuk memastikan lebih ramai anak Perak mendapat peluang membina kerjaya dan kehidupan yang lebih baik melalui bidang kemahiran. Di sinilah pentingnya program jelajah MTVET peringkat negeri Perak pada hari ini. Program ini menjadi antara usaha untuk membawa agenda TVET lebih dekat kepada sekolah, murid, ibu bapa, guru serta masyarakat. Melalui program ini juga, tumpuan diberikan kepada usaha memperkenalkan kelab kemahiran MTVET sebagai platform awal untuk mendedahkan murid kepada bidang kemahiran secara lebih tersusun di peringkat sekolah. Saya tidak akan menghuraikan secara panjang lebar mengenai pengisian kelab ini kerana perkara ini akan disentuh dengan lebih menyeluruh oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebentar lagi. Bagi pihak kerajaan negeri, inisiatif ini dilihat penting kerana ia membuka ruang kepada murid untuk mengenal minat, mencuba kemahiran asas dan melihat hubungan antara pembelajaran di sekolah dengan dunia pekerjaan. Saya dimaklumkan mulai Julai ini seramai 700 murid perintis daripada 20 sekolah yang dikenal pasti di pelbagai daerah akan mengikuti program pembangunan secara berterusan selama 6 bulan. Ini satu permulaan yang baik untuk memperkenalkan TVET secara lebih tersusun di peringkat sekolah. Dalam usaha ini, saya merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pejabat pendidikan daerah, sekolah-sekolah, institusi latihan, pemain industri serta semua rakan strategik yang bersama-sama menjayakan program ini. Kepada anak-anak muda yang hadir pada hari ini, ambillah peluang ini untuk mengenal potensi diri. Masa depan tidak hanya dibina melalui satu laluan saja. Ada anak yang cemerlang melalui akademik, ada anak yang menyelah melalui kemahiran, dan kedua-duanya sama penting dalam membina negeri serta negara. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, atas kesudian bersama-sama kita pada hari ini bagi menyempurnakan perasmian program jelajah MTVET peringkat negeri Perak. Mudah-mudahan usaha yang digerakkan pada hari ini menjadi sebahagian daripada ikhtiar kita menjadikan anak-anak Perak menghadapi masa depan dengan lebih yakin. Sinergi antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, sekolah, institusi latihan, industri, ibu bapa dan anak-anak muda perlu terus diperkukuhkan supaya setiap perancangan dapat diterjemahkan di lapangan dan memberi manfaat kepada anak-anak negeri. Dengan ikhtiar ini, insya-Allah Perak akan terus memperkukuhkan peranannya dalam agenda TVET negara. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, teguh berdiri pohon meranti, tumbuh mekar di tepi halaman. Pemimpin berjiwa rakyat sejati memperkasa TVET demi masa depan. Kini tibalah acara kemuncak Majlis Perasmian Jelajah MTVET Negeri Perak tahun 2026. Majlis dengan penuh ta'zim dan hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, bagi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Jelajah MTVET Negeri Perak 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sahabat saya, Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Berhormat
Datuk Harudin, Esko Kerajaan Negeri Perak, sahabat saya Datuk Dr. Azam, Ketua Pengarah Pendidikan Negeri dan juga pengurusi PASAK, para pendidik, kita berikan penghargaan kepada guru-guru. Hari ini adalah Hari Guru. Rakan-rakan pemimpin-pemimpin daripada bahagian dan negeri. Yang paling penting ialah anak-anak didik TVET di seluruh negeri Perak. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan tahniah kerana PASAK dan juga Kerajaan Negeri Perak berjaya menganjurkan jelajah MTVET ini. Saya kira inilah jelajah MTVET yang pertama di seluruh negara dimulakan di negeri Perak. Dan kita lihat sejak MTVET distrukturkan semula pada tahun 2022, kita telah melihat melalui penelitian untuk memfokuskan kepada bidang-bidang tertentu. Di samping kita mempertahankan kursus-kursus TVET yang sedia ada. Kita lihat potensi TVET ini sangat besar. Sehingga 31 Disember tahun lalu kita dapati bahawa seramai 585,000 pelajar-pelajar telah memasuki ke seluruh institusi TVET di seluruh negara. Daripada jumlah 121,000 pada tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bahawa dari segi keboleh pasaran atau keboleh pekerjaan, saya teliti tadi ucapan Wabi Datuk Harudin, di negeri Perak ini angka keboleh pasarannya atau yang boleh memperoleh pekerjaannya melebihi 90%. Tahuilah bahawa di peringkat nasional kita telah mencapai ke tahap 95.1% dari segi keboleh pasaran. Dan saya minta Datuk Harudin kejarlah, Perak kejarlah agar melebihi daripada paras peringkat nasional dari segi keboleh pasaran. Dan saya yakin beliau dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar boleh melakukan. Manakala keboleh pasaran para kerajuan TVET di bawah KKDW, di bawah MARA khususnya, telah berada di tahap 98.7%, melebihi daripada paras nasional. Jika kita melakukan perbandingan, ini memperlihatkan bahawa TVET bukan lagi pilihan kedua, malah TVET merupakan pilihan pertama untuk anak-anak muda di seluruh negara. Atas kejayaan ini, Majlis TVET Negara telah merancangkan agar TVET 2.0 diperkenalkan. Artinya, di samping kita memperkasakan silibus dan kurikulum TVET yang sedia ada, Majlis TVET Negara berhasrat untuk menerokai bidang-bidang baru di dalam bidang TVET ini, dan kita lihat bahawa keboleh pasarannya adalah terlalu besar jika kursus-kursus yang ditawarkan itu mempunyai potensi yang besar dari segi keboleh pasarannya. Untuk itu, kursus-kursus seperti robotik, kursus IoT, kursus EV, kursus renewable energy, kursus-kursus yang berkaitan dengan tenaga hidrogen untuk kenderaan, dan juga kursus-kursus yang melibatkan pengwujudan tenaga baru di dalam bidang perubatan dan juga bidang teknikal yang lain akan diperbanyakkan lagi. Kerana TVET 2.0 akan memberikan penekanan terhadap high TVET supaya memperoleh high value. Dan inilah yang
akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila Hari Tibet akan diadakan. Hari Tibet Negara akan diadakan pada bulan hadapan di Dataran Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita lihat bahawa Tibet 2.0 ini akan juga membuka peluang kepada pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang pendidikan. Kita bukan hanya memberikan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan kerana Yang Berhormat Menteri Pendidikan, Ketua Pengarah Pendidikan telah mengambil langkah-langkah baru di mana pendidikan Tibet ini telah dimulakan daripada umur yang rendah. Artinya kalau dulu Tibet hanya diperkenalkan di tingkatan 5 atau lepasan tingkatan 5, kini melalui College Vocational, tentu ramai di sini yang terdiri pada College Vocational, kita berikan penghargaan pada mereka kerana kita menyediakan kursus-kursus Tibet ini dari peringkat tingkatan 4 dan selanjutnya untuk mengambil perpesaan di tingkatan 5. Tetapi saya dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Pendidikan akan memulakan kursus-kursus Tibet melalui subjek-subjek tertentu daripada tingkatan 1. Inilah langkah kehadapan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan saya amat yakin dengan adanya permulaan daripada tingkatan 1, ianya akan memberikan peluang yang lebih luas kepada anak-anak untuk memilih bidang teknikal supaya kerjaya yang akan mereka ceburi kelak bukan hanya boleh memberi peluang kepada mereka untuk mendapat kerjaya yang baik berdasarkan pada permintaan daripada industri, tetapi pada waktu yang sama mereka juga boleh melanjutkan pelajaran di peringkat diploma, peringkat ijazah dan selanjutnya. Ini bererti bahawa tangga gaji untuk MTVET tidak lagi berdasarkan kepada gaji minima RM1,700 dan saya yakin kelulusan daripada TVET ini terutamanya yang telah menyertai SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, gaji mereka atas permintaan daripada pemain-pemain industri ianya telah bermula di tahap RM2,500 sebagai gaji permulaan. Artinya ini lebih baik daripada gaji minima yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Dan tentunya ini akan membuka peluang dengan lebih luas, terutamanya mereka yang terlibat dalam ekonomi gig atau gig ekonomi, bukan hanya penghantar makanan atau penghantar barangan, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, termasuk tenaga di belakang tabir dari segi pembikinan filem dan juga yang terlibat di dalam bidang seni, harus diambil kepedulian terhadap mereka ini. Dan kita merasakan mereka yang terdiri daripada pekerja-pekerja gig, P-hailing dan E-hailing yang jumlahnya seramai 1.1 juta orang harus diberikan peluang supaya mereka diberikan pendidikan dalam TVET untuk mengikuti kursus-kursus reskilling dan juga upskilling. Kerana mereka harus diberikan panduan, harus diberikan dorongan, bukan untuk meninggalkan bidang itu, bidang yang mereka sedia ada sekarang ini, tetapi mereka wajib diberikan gaji tetap agar apabila mereka mempunyai kelulusan TVET, terutamanya TVET 2.0 ini, masa depan kerjaya mereka akan lebih terjamin kerana mereka mempunyai gaji yang tetap. Untuk itu, kita mengharapkan agar generasi Gen Z yang terlibat di dalam e-hailing dan P-hailing dapat menyambut langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan di dalam pelaksanaan kepada program TVET 2.0 ini.
Dan saya yakin dengan kerjasama 12 kementerian. 12 kementerian yang dikoordinasikan, yang melaksanakan program-program TVET, di mana terdapat 1,395 institusi TVET di seluruh negara akan dapat disatukan. Terutamanya apabila permohonan untuk memasuki TVET ini tidak lagi dibuat secara manual, tetapi boleh dipohon secara online atau atas talian dengan melayari up_tvet.my. Mudah-mudahan di dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan, terutamanya langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, lebih ramai anak-anak muda kita akan masuk dalam peluang TVET ini. Dan saya yakin apabila koordinasi dan sinergi yang dilakukan serta sinkronisasi yang dilakukan, saya yakin Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju yang berasaskan kepada teknologi baharu dan juga kepada teknologi tinggi, tidak hanya memasarkan buruh-buruh yang bergaji rendah, tetapi hasrat kita adalah untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkemahiran agar gaji yang ditawarkan pada tenaga kerja lebih tinggi di dalam bidang kelulusan TVET ini, insya-Allah. Mudah-mudahan langkah kerajaan ini akan dapat disambut oleh para ibu bapa yang telah mula membuka mata, minda dan jiwa mereka untuk menggalakkan anak-anak mencerburi dalam bidang TVET ini. Untuk negeri Perak, Datuk Dr. Azam, ini negeri saya. Walaupun saya bertanggungjawab kepada seluruh negara, tetapi saya mencabar Esko yang menjaga TVET ni, terutamanya Datuk Herudin. Jangan bagi malu saya. Supaya tolong lebih ramaikan pelajar-pelajar masuk ke TVET, bukan setakat 11,000, tetapi mungkin 30 dan 50,000 dalam waktu yang terdekat ini. InsyaAllah saya berjanji, peluang-peluang akan diberikan pada mereka untuk memasuki institusi-institusi pengajian tinggi selepas mereka menamatkan TVET, biarpun mereka dapat peluang dalam kerjaya yang lebih baik. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan tahniah kepada Timbalan Menteri Pendidikan yang bersama dengan kita, kepada pengurusi PASAK yang menganjurkan majlis ini. Kita berikan tepukan bergemuruh pada mereka semua ini, insya-Allah. Dengan ini saya meresmikan jelajah AIM TVET Perak dan pelancaran Kelab Kemahiran AIM TVET Negeri Perak dengan resminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan dan mohon Yang Berhormat Datuk Seri terus kekal di pentas utama. Dan dijemput Yang Berhormat Datuk Khairuddin bin Abu Hanifah serta Yang Berhormat Tuan Wong Kah Woh bersama-sama Datuk Seri di pentas. Majlis diteruskan dengan gimik pelancaran Kelab Kemahiran AIM TVET. Bagi menyempurnakan gimik pelancaran, Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri meletakkan tapak tangan di laser ball dengan kiraan 3, 2, 1. Saya harap ibu bapa dapat menukar persepsi bahawa mereka yang masuk ke TVET itu seolah-olah tidak ada masa depan. Saya mahu persepsi ini juga turut berubah dan diubah di kalangan ibu bapa.
Ya, begitulah sempurnanya gimmick pelancaran Kelab Kemahiran MTVET. Meneruskan acara, majlis menjemput ikon-ikon MTVET tahun 2026 ke pentas utama. Ikon pertama dipersilakan Muhammad Farizwan bin Muhammad Fadil, kini menuntut di College Vocational Taiping, jurusan Diploma Teknologi Elektronik. Pengiktirafan tempat ketiga pertandingan inovasi Terengganu dan anugerah emas dan anugerah pilihan juri kategori college dan universiti pertandingan inovasi Pesta Saiz Antarabangsa Terengganu. Dan ikon terakhir adalah Muhammad Irfan bin Ali Rahman, menuntut di College Vocational Kerian, Diploma Teknologi Kimpalan. Pengiktirafan merupakan penerima anugerah pelajar terbaik keseluruhan Sijil Vocational Malaysia, penyertaan inovasi, pingat emas dalam pameran inovasi dan Expo Antarabangsa College Bara Kulim. Dan untuk makluman hadirin, pemakaian jaket dan topi ini adalah simbolik pelancaran Kelab Kemahiran MTVET Negeri Perak. Berikan tepukan. Yang jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas penyempurnaan majlis sebentar tadi. Seterusnya sesi bergambar dijemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri serta Div-Div turun ke hadapan pentas bersama-sama para jemputan. Manakala rakan-rakan media, juru foto dijemput ke pentas. Dan kami mohon kepada tuan-tuan dan puan di belakang sana untuk berdiri, silakan. Okey, semua sekali tuan-tuan dan puan diminta berdiri. Okey, senyum. Okey, first formal. Freestyle. Okey, terima kasih diucapkan dan sekali lagi pihak majlis merekamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri atas kesudian menyempurnakan majlis pada hari ini. Juga kepada semua pihak yang turut menjayakan majlis kita, terima kasih banyak-banyak. Hadirin sekalian, dan kini diumumkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, bergerak meninggalkan majlis.